Fikri, dah berapa lama dah kenal Abang Pian? Dan macam mana boleh kenal? Kenal dia ada 10 tahun lah. Saya kenal dia main motor, betul ikut dia buat event dan macam-macam lagi lah saya ikut dia. Jadi dah 10 tahun ni kenal dengan Abang Pian ataupun dah berkawan dengan Abang Pian. Fikri tengok dia ni orang macam mana? Orang dia cool, disiplin, on time semua lah. Sebagai seorang penunggang motocross juga, dia orang macam mana? Sebagai penunggang motocross dia banyak skill lah kat dia. Dia banyak tunjuk ajar lah, benda-benda technical semua lah. Jadi dah 10 tahun dalam sukan motocross ni, apa yang sukan motocross ni ajar dalam kehidupan? Dalam kehidupan disiplin, mental, lagi stamina, pemakanan semua kena jaga lah kalau nak main sukan lasak ni. Kita tahu ada banyak jenis kan, bukan untuk motor ni, MotoGP lah, aturan. Apa yang bezanya motocross ni dengan sukan lain? Beza dia motocross ni, risiko dia kalau jatuh dia tak luka tapi dia patah. Itu beza dia. Jadi kita dah fikir berlawan dengan benda tu. Maksudnya yelah, kita tahu kita masuk hutan, kadang lalu track-track yang tak pernah lalu. Macam mana? Saya banyak belajar lah bagi otak-otak semua yang sifu-sifu main motocross dah lama. Diorang lah banyak juga ajar semua, macam Abang Pian juga ajar. Kita pasang bagi atas lah. Jadi inilah dia masa yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Dia saya pula untuk mencuba. Jadi bang, untuk orang yang baru macam saya nak berjinak-jinak dalam sukan ni, apa yang saya perlu tahu? Okey, aspek pertama yang perlu ada seperti mana yang kita lihat, dah kacak dah, semua protection dah ada. Okey, helmet, padding, kasut, komplit. Tinggal motor je nak pilih. Jadi kat depan saya ni sekarang ni ada 3 jenis motor ni. Untuk saya yang mana yang sesuai untuk orang baru? Okey, apa yang saya cadangkan adalah motor yang bersisi 150 cc lah. Dia memang sederhana tetapi cukup untuk orang-orang baru yang hendak memulakan aktiviti motocross ni. Baik. Bang, saya tahu sukan motocross ni memerlukan keseimbangan antara keberanian dan juga ketepatan. Jadi, abang bagaimana menjaga perkara-perkara tersebut dalam masa yang sama, menjaga juga keselamatan? Okey. Sebenarnya kalau nak cakap daripada ketepatan, keberanian dan keselamatan, dia memang kena seiring. Kalau cakap tu, latihan lah yang akan membuat kita sempurna. Dia akan mengambil masa. Jadi saya sebagai orang baru, saya perlu banyak berlatih. Dan abang, saya tanya lagi sekali sebelum kita mula, adakah abang sudi untuk melatih saya? Ayo kita. Ayo kita mulakan. Bang, apa perkara asas yang perlu saya tahu sebelum menunggang ni? Okey, perkara asas bagi seorang penunggang ialah memastikan pertama sekali brake mesti berfungsi lah. Brake manfaatnya cantik. Okey, brake kaki pun cantik. Okey, kemudian barulah kita akan start motor ni. Nanti. Dan keduanya, bila kita dah duduk kat motor ni, pastikan kedudukan tangan kita bukan macam ni lah, berkeping lah. Kita kena kembang. Supaya pergerakan kita nanti mudah. Dia akan mudah. So bila kita bawa macam motor biasa, dia jadi lain lah. Dia jadi susah nanti. Dan juga dengan corner-corner nanti,
okey, kepada kelajuan lah. Untuk pada para pemula ni kan, orang-orang baru biasanya dia akan tak berapa laju lah. Tapi apabila sampai di corner, pastikan maknanya kedudukan tu betul lah. Jangan terlalu laju dan jangan terlalu perlahan. So kena cubalah beberapa kali dan saya akan tengok macam mana. Kalau macam tu, saya cuba dulu. Okey, Kita menilai. baik. Itulah pilihan saya untuk mencuba. Aksi tanpa batas. Jadi macam mana bang? Oh, okey. Boleh lah tu. Memang untuk orang baru sesuai. Boleh. Tapi ada sedikit cabaran yang saya nak berikan. Ada cabaran apa tu bang? Ingat tak tadi saya ada buat lompatan. Itu. Baru mula berlatih ni. Dah dicabar oleh Abang Pian. Jadi anak kat rumah mesti tak sabar kan nak tengok saya sahut cabaran abang kan? Abang Pian, saya sahut cabaran abang. Baik, kita teruskan. Dalam setiap debu dan lumpur, ada kisah keberanian yang ditinggalkan. Berani ambil risiko kerana itulah jiwa sebenar seorang pembalap motocross. Saya rasa sukan ni nampak mudah. Yalah naik motor je kan lalu dekat jalan yang tidak rata. Tapi bila dah rasai sendiri, tak. Dia sangat susah. Dia punya perlukan latihan, fokus mental, fizikal dan juga kekuatan serta stamina. Dan bila kita dah gabungkan semua tu, alhamdulillah, apa saja yang disuruh oleh Abang Pian, saya berjaya lakukan. Dan saya percaya anda dekat rumah pun boleh juga lakukan kalau anda percaya pada diri anda sendiri. Mendekati sukan motocross. Bersama-sama saya lagi, Taufik Hanafi.